Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Cikgu nak bincangkan soalan matematik kertas 1, contoh soalan format SPM. Soalan nombor 2, ungkapkan 4.506 kali 10 kuasa negatif 4 sebagai nombor tunggal. Okey, jadi cara nak jawab yang ni, mula-mula kamu tulis dulu 4.506, okey, darab, okey, darab 10 kuasa negatif 4. Jadi bentuk ni tukarkan kepada 4.506 darab, ingat kalau 10 kuasa negatif 4 maksud dia sama dengan 1/10 kuasa 4. Okey, jadi sama dengan, okey, 4.506 darab dengan 1 akan jadi 4.506, kemudian bahagi dengan 10 kuasa 4. Jadi sama dengan 4.506 bahagi dengan 10 kuasa 4 ni maksudnya 10,000, iaitu ada 4 biji kosong kat belakang 1 ni, itu 1, 2, 3, 4. Kemudian guna kalkulator selesaikan ataupun boleh alihkan titik. Okey, yang kosong ni alihkan daripada kanan ke kiri, 1, 2, 3, 4. Yang atas pengangka pun sama, kamu alihkan sebanyak 4 pergerakan daripada kanan ke kiri, 1, 2, 3, 4. Jadi yang tempat ni kamu tulis kosong, 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 yang akhir kat sini tulis titik, kemudian kosong. Dapatlah jawapan iaitu 0.0004.506. Okey, alright, jawapan untuk soalan nombor 2 iaitu A. Okey, sekian, terima kasih.